Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya dan ibunya serta bapanya, isterinya serta anak-anaknya. Yakni dia melihat anak beranaknya, lalu dia melarikan diri daripada mereka, mengenangkan keadaan waktu itu sangat dahsyat dan mencemaskan. Hari itu adalah hari setelah sekian lama dia tak bertemu anak isteri. Masing-masing dah meninggal dunia. Bergantung berapa jarak masa antara seorang itu mati dengan hari kiamat. Barangkali bertahun-tahun, barangkali beratus tahun, bahkan beribu tahun. Tapi dia melihat isteri anak-anaknya, ternyata dia bertindak melarikan diri daripada mereka. Menurut Ikrimah, seseorang itu bertemu dengan isterinya. Lalu dia berkata, "Wahai sekian," yakni wahai isteri, "bagaimana aku dahulu sebagai suamimu?" Yakni mereka saling mengenali antara sesama mereka. Suami isteri saling kenal. Bukan lupa, bukan tak ingat, bukan buat-buat tak ingat. Ingat, bagaimana dahulu aku sebagai suamimu? Isterinya menjawab, "Engkau adalah sebaik-baik suami." Isterinya memujinya dengan sekadar yang mampu. Suaminya kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku meminta daripadamu pada hari ini supaya engkau memberi kepadaku satu kebaikan, satu pahala. Moga-moga aku dapat selamat daripada apa yang engkau lihat." Ini dia tak minta banyak pun, dia minta satu pahala. Isterinya menjawab, "Sungguh mudah apa yang engkau minta, kerana aku juga takut seperti mana yang engkau takut." Jelas Ikrimah lagi, seseorang itu akan bertemu anaknya dengan penuh berharap. Dia berkata, "Wahai anakku, bagaimana aku dahulu sebagai bapamu?" Anaknya pun memuji bapanya itu. Kemudian si bapa berkata, "Wahai anakku, aku memerlukan sedikit kebaikanmu sebesar biji sawi, dengan harapan dapat aku terselamat daripada apa yang engkau lihat." Anaknya berkata, "Wahai bapaku, sungguh mudah apa yang engkau minta, tetapi aku pun turut takut daripada apa yang engkau takutkan. Maka aku tidak mampu memberimu apa-apa." Kata Qatadah daripada kalangan ulama tafsir tabi'in, orang yang paling dicintai berbanding yang lain dan orang yang paling dekat berbanding yang lain akan lari daripada orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang paling dekat dengannya, mengenangkan keadaan yang teramat sukar pada hari itu. Apakah keadaan sukar yang dimaksudkan itu? Dalam ayat yang seterusnya Allah kata, "Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Setiap seorang daripada mereka pada hari itu mempunyai perkara-perkara yang cukup menjadikannya sibuk dengan dirinya sahaja. Yakni dia dalam keadaan sibuk sehingga ke tahap tidak mempedulikan orang lain. Tak tahu tuan-tuan macam mana pengalaman tuan-tuan kerja di rumah, terutama kalau siapa yang ada anak-anak. Sebahagian mengatakan bahawa ketika mana seorang itu sedang fokus, lagi-lagi lelaki lah, lelaki lain, perempuan lain. Perempuan dia multitasking, dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Tapi lelaki Allah jadikan dia boleh buat satu benda je. Itu lumrah, itu sunnatullah. Lelaki kalau dia nak buat kerja, dia fokus, dan ketika fokus itu hampir sahaja dia shut down, ditutup semua pintu-pintu perhatian yang lain. Kalau ada yang mengganggu atau ada yang cuba mengalihkan fokus dia, dia jadi apa tuan-tuan? Marah. Tak tahulah, kalau tuan-tuan happy, itu lumayan, tuan-tuan memang istimewa. Tapi ada sebahagian yang marah apabila anak mengganggu si ayah buat kerja. Jadi barangkali ini sedikit gambaran atau yang kita boleh bandingkan dengan keadaan manusia pada hari kiamat nanti. Sedangkan saya kira bahawa jurang perbezaannya sangat besar dan ketara, kerana keadaan hari kiamat nanti adalah melibatkan selamat, melibatkan celaka tak celaka, syurga atau neraka. Jadi keadaan yang sangat getir, dahsyat, bahkan menakutkan. Saya kira kalau urusan pejabat tak adalah sampai tahap macam tu. Tapi pun kita dah jadi macam tu, pun kita dah bertindak macam tu, kita dah tak mahu ada sesiapa yang datang mengganggu dan sebagainya. Jadi ini sedikit sebanyak menjelaskan kepada kita perihal hari kiamat, sedangkan keadaan hari kiamat itu tak terbayang sama sekali.